Waalaikumsalam. Saya rasa saya nak minta MC lah doktor. Saya rasa saya tak larat nak pergi kelas. Okey, boleh saya dapatkan nombor IC cik? Ya, senang. Saya kosong-kosong, kosongan 55. Okey, tunggu sebentar ya. Ini surat seperti cik ya. Terima kasih doktor. Jadi boleh buat pembelajaran di depannya. Terima kasih. Terima kasih doktor. Sama-sama. Hello, Assalamualaikum Miss. Hari ini saya tak datang kelas lah Miss. Saya rasa saya tak sihat. Okey, baiklah. Lain kali awak jaga kesihatan awak. Esok bawa MC ya. Okey Miss, esok saya bawa MC saya. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam ya. Masuk. Ni MC saya semalam Miss. Yang saya kata saya tak ada sihat tu. Betul ke awak tak sihat? Betul Miss. Tapi kenapa saya nampak awak bermain dengan kawan awak? Saya bukti lagi. Mana? Betul ke awak tak sihat? Betul Miss. Saya dah ambil MC Miss. Betul ke semalam awak sakit? Saya ada bukti tau. Semalam awak keluar dengan kawan-kawan awak. Ni bukti. Apa ni? Saya minta maaf Miss. Awak tahu tak? Tindakan awak ni salah. Boleh mencemarkan nama baik MC. Awak boleh kena ketua MC. Awak tahu tak? Saya minta maaf Miss. Saya faham. Saya salah. Saya mengaku yang sebenarnya saya ambil cuti palsu. Saya bayar doktor tu sebab saya dah janji dengan kawan saya semalam nak main pingpong sama-sama. Baiklah, lain kali awak jangan disebabkan awak keluar dengan kawan-kawan awak, awak sanggup cuti palsu ni. Faham? Faham Miss. Saya minta maaf. Saya takkan buat lagi. Ramai pelajar yang sanggup tipu doktor untuk mendapatkan cuti sakit palsu. Inilah bermulanya cuti sakit palsu. Integriti pelajar bukan sekadar hanya hadir ke kelas, tetapi perlu jujur dalam setiap tindakan. Pensyarah mungkin percaya, tapi hakikatnya ini mencemarkan kejujuran kita sendiri. Tindakan ini bukan sahaja mengeludukan pensyarah, tetapi juga menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab. Sakit palsu adalah salah satu bentuk penipuan. Walaupun ia nampak kecil, tetapi ia tetap salah dan menjejaskan integriti kita sebagai pelajar. Akhirnya, yang rugi tetap kita sendiri. Kesan cuti palsu akan merugikan diri sendiri, mengganggu rakan dan mencemarkan nama baik universiti. 3. Integriti bermula dari diri. Jangan